Baiklah, kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, soalan 3 ni dia bagi satu percontoh, menunjukkan satu percontoh. Okey, lukis semula rajah pada kedudukan baru. Jadi dia minta kita ambil rajah ni dan pindahkan kepada bahagian yang lain pada kedudukan baru. Maksudnya dia akan berputar lah. Okey, di mana titik A dia dah bagi, garisan C, D, E dia dah bagi. Jadi garisan lain kita perlu cari. Selepas kita buat lukis semula, dia minta kita besarkan rajah mengikut nisbah luas 5/4. So hati-hati dekat sini kita menggunakan nisbah luas nisbah luas. Jadi kena ada yang bulatan kat bahagian bawah tu. Okey, untuk nisbah luas 5 nisbah 4, maksud dia ayo image objek. So image kita 5, objek kita 4. Okey, seperti soalan yang sebelum ni kita buat. Okey, bila kita tak boleh imagine, kita takut kalau kita imagine salah. Jadi kita ambil bentuk ni dan kita tengkap dulu. Okey, cikgu ambil soalan tadi, lain yang mula-mula tadi. Sebelum ni cikgu tengkap dulu bentuk dia. Okey, supaya kita tak salah pindah. Kebanyakan murid dia akan mirror. Okey, bila mirror kita akan jadi salah lah. Okey, so E, D, C, B. Okey, jadi kita akan ambil bentuk ini dan kita putarkan bentuk dia. Okey, so ini bentuk yang kita akan buat nantilah. So lengkung tu di bahagian atas. Lepas tu ada ni A macam ni. So ini adalah B, C, D, E, F, G, A. Okey, saya contoh kat sini supaya saya tak tercuai bentuk dia. Nanti kalau dah siap nak padam boleh padam. Okey. So sekarang macam nak pindah titik. Okey, pindah titik, kita ambil jarak yang diberi. Contoh dekat sini yang ada E. So kita tak ada lagi F, jadi kita ambil jarak E. Guna je jangka lukis. Guna jangka lukis EF. Okey, ambil jarak dia dulu. Ambil jarak pada ruangan soalan. Tak apa, conteng saja. Okey, EF. So kita pindahkan kat sini. Okey, kalau kita dah tengok bentuk dia kan lebih kurang macam ni dekat sini. So kita ambil, kita lengkung je dekat area yang kita rasa kita nampak dia adalah nilai dekat situ. Okey, kemudian kita ambil pula titik lain. Cikgu ambil titik D. Okey, cikgu gunakan titik D. Lepas tu cikgu nak guna titik D. So ambil jarak DE, DF, DF pula. So pindahkan D untuk dapatkan titik F tadi. Okey, so dah dapat. Ini adalah F. Okey, kemudian kita C dah ada. Okey, C ada, D ada, E ada. Okey, G pula sama juga macam tadi. EG. Okey, cikgu ambil jarak EG. Kemudian DG. Okey, guna C pun boleh, tak jadi masalah. Janji titik yang dah diberi. Ni titik yang dah memang ada ni. DG. Cikgu guna DG. Okey, dah dapat. Kita terus buat garisan. Supaya kita tak tercuai lah titik banyak-banyak. Okey. Cucuk dulu baru letak baris. Cucuk dulu baru letak baris. Kemudian cari titik A. A dah ada, so gariskan saja. Okey, so sekarang kita nak buat B. Titik B tak ada, dia cari titik B dulu. Cikgu ambil dari C.
C. Kemudian dari E. Dia jadi dekat sini. Ya, double check. Okey. A, E, A, B. Dan sekarang kita nak buat BC. Okey, BC pusat dia kena cari dekat soalan dulu. Okey, cari dekat soalan. So, macam mana? Buat dua perentas lah. Pastikan bentuk dia adalah bersebelahan. Bahagi dua perentas. Bagi dua perentas juga. Perentas yang kedua. Okey, dapat pusat. Kita pindahkan pusat tersebut. Gunakan E. Dan C. Ini, so dia sama lah jari. Okey, jadi pergi pada C. Pusat, maaf, pada pusat. Okey, semak C. Ini adalah lengkung kita. Okey, jadi dah siap bentuk yang kita pindahkan. Okey, sekarang kita nak buat nisbah luas. Okey, cikgu pilih pada A. Jadi kalau pilih pada A, kita akan buat untuk nisbah luas. Ni nisbah untuk nisbah luas atau sisi, pastikan kita pilih satu pusat, satu kedua dia punya pancaran, dan untuk tiga ni kena ada sudut 90 darjah. Okey, sudut 90 darjah kena ada ni lah. Okey, so pusat dia cikgu dah pilih barisan pancaran. Disebabkan dia adalah pembesaran, jadi kita tambah garisan pada setiap titik termasuk dengan pusat bulatan. Okey, semua titik ni kita buat garisan pancaran.
last kali garisan pancaran. Garisan pancaran ni nanti kita akan dapatkan dia punya pembesaran dekat sini lah. So ni adalah garis lurus cikgu. Ini adalah garis lurus cikgu. Okey. Jadi kat sini cikgu akan buat 90 darjah. Disebabkan garisan dia condong, cikgu gunakan jangka lukis lah. Kemudian kita ambil nilai yang sama. Okey, kita ambil nilai yang sama. Yang ini adalah nilai G. Okey, ini adalah G. Ambil pusat A, nilai G, kita pindahkan pada sisi sebelah. Okey. And then kita buat nisbah di sebelah. Satu lagi. Gunakan jangka lukis, buatkan 5 bahagian. Okey, cikgu set up dulu jangka lukis. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cukup. Baru cikgu gunakan sebagai nisbah. 1, 2, 3, 4, 5. So, kita nak guna 4 dan 5. 4 adalah objek, 5 adalah image. Jadi objek pergi pada soalan. So ini adalah soalan. Okey. Buat satu garisan. Kita nak selarikan garisan ini. Okey, gunakan set square satu lagi sebagai base. Pergi pada nombor 5. Selarikan. Okey, boleh gunakan garisan ini, bahagi 2, hujung dan hujung. Kita ada atas bawah. G pun sama. Oh, maaf. Okey, hujung atas bawah. Atas bawah. Untuk dapatkan titik tengah saja. Untuk dapatkan titik tengah saja. Okey, untuk dapatkan titik tengah saja. Okey, titik tengah ni untuk kita buat separuh bulatan lagi. Okey, G pergi pada G dan dia mesti kena balik dekat kita punya garisan image yang selari tadi. Okey. Apa yang kita nak dari sini adalah kita nak yang garisan pada bahagian bawah. Okey, bahagian bawah ni. Jadi ini adalah objek, ini adalah image. Jadi soalan pergi pada objek. Jangan gunakan garisan pada yang ni, guna garisan yang 90 darjah ni. Okey, garisan 90 darjah. Yang ni jangan cuai. Okey, ramai murid yang cuai dekat sini. So, gariskan dulu. Okey, gariskan dulu. Lepas tu gariskan dulu. Dan selarikan sehingga jumpa image yang bahagian bawah. Separuh bulatan. Persilangan serenjang dengan separuh bulatan. Okey. Jadi ini adalah G yang baru kita. So kita selarikan semua garisan yang ada. Okey, jangan takut dengan bulatan sebab bulatan tu nanti kita hack guna garisan juga. Okey, kita tukar lengkung tersebut kepada garisan. Okey, yang ni pun jangan cuai. Garisan pancaran F, jadi berhenti pada garisan pancaran F. FE.
Okey, berhenti pada garisan pancaran F. Okey, ini pun sama. Berhenti pada pancaran E, bukan pada garisan objek. Okey, kemudian ED. Pancaran D. CD. Berhenti pada pancaran C. Okey, dekat sini bulatan. Okey, kita head bulatan ni dengan jejari. Okey, bulatan dia ada garisan lurus. Apa garisan lurus tu adalah garisan jejari. Jadi tukar garisan lengkung, garis lengkung dengan jejari. Okey. Jadi sekarang kita ambil garisan jejari dia untuk dipindahkan. Okey, dibesarkan. So CD kita besarkan. Okey, dapat pusat yang baru. Kemudian garisan ni pula. Okey, jangan tersalah. Kat sini bukan dekat bulatan. Okey, dekat garisan pancaran. Okey, kemudian kita semak. Semak dulu baru lengkung. Nanti kalau dah lengkung baru sedar ada masalah, kita susahlah nak baiki balik. Okey. So kita lengkungkan. Dapatlah jawapan. So inilah jawapan akhir kita. Tapi pekatkan semua garisan pembesaran, terutama di bahagian tepi ni. Yang ni pun ramai sangat student yang tertinggal, jadi rugilah. Okey, pastikan semua garisan dah dilukis. So itulah jawapan kita. Terima kasih.